Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama saya hari ini Guru Besar SK Mengkuang, GB Mazlan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya yang pertama, okey Tuan, hari ini kita adakan program yang STEMIS Digital Expo peringkat daerah Seberang Perai Tengah. Okey, boleh Tuan terangkan apa objektif utama penganjuran program ini? Okey, terima kasih pada Puan Nur Adila. Penganjuran yang STEMIS Expo peringkat PPD Seberang Perai Tengah dijalankan pada hari ini bertujuan untuk memberi peluang kepada anak-anak pelajar khususnya di SK Mengkuang dan juga secara amnya anak-anak pelajar sekolah-sekolah jemputan untuk lebih diberi pendedahan tentang sains, teknologi, engineering dan matematik ataupun kita kata STEM lah. Pendedahan ini melibatkan beberapa sekolah pempamer yang menunjukkan kejayaan-kejayaan sekolah, kelebihan-kelebihan sekolah, termasuklah perkara-perkara yang dipertandingkan di kalangan anak-anak pelajar. Kita nak cungkil bakat anak-anak pelajar ke arah lebih memahami ataupun lebih meminati STEM tu sendiri. Okey, baik Tuan. Kita nampak hari ini memang anak-anak dia dapat tunjukkan bakat masing-masing dari segi kita tadi ada murid yang jadi pengacara, ada murid yang menunjukkan inovasi yang dihadirkan oleh murid itu sendiri. Okay, Tuan, program ini dijalankan dengan kerjasama SK Mengkuang bersama dengan USTP PPD Seberang Perai Tengah dan PKG Penanti sendiri. Boleh Tuan terangkan bagaimana kerjasama ini terbentuk? Okey, kerjasama ni terbentuk daripada hubungan yang sedia ada yang telah lama erat di antara SK Mengkuang dan PKG Penanti. Kebetulan PKG Penanti berada di dalam premis SK Mengkuang dan sebelum ini banyak kemudahan ataupun fasiliti yang ada dalam PKG Penanti yang diguna pakai bersama oleh guru-guru dan murid SK Mengkuang. Tercetus ataupun rentetan daripada perkara tersebut hasil perbincangan dengan penolong PPD Puan Aisyah berkaitan dengan STEM ni, kita bersama-sama memikirkan satu perkara yang kita nak sebar luaskan fungsi PKG dan juga apa sahaja yang ada dekat PKG ni disebarluaskan kepada rakan-rakan sekolah-sekolah yang berhampiran. Ya, betul. Mungkin kadang-kadang kawan-kawan rakan-rakan guru besar ataupun cikgu-cikgu ni tak tahu pun. Di PKG ada green screen, di PKG ada 3D printing, di PKG ada VR, drone. Jadi inilah peluang bila kita buat program yang STEMIS Expo ni, sekolah-sekolah yang hampir di bawah PKG Penanti menyedari bahawa di PKG juga menyediakan perkhidmatan yang seumpama ini yang boleh diguna sama oleh semua sekolah-sekolah di PKG Penanti secara khususnya di daerah Seberang Perai Tengah secara amnya. Ya, betul. Maksudnya secara langsung program hari ini kita dapat sebarluaskan fungsi PKG itu sendiri. Ya, betul. Okey, kita harap program kerjasama hari ini orang tak berhenti setakat ini saja dan program ni akan berterusan untuk program seterusnya. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan. Sudah melampangkan masa untuk temu bual bersama USTP PPD Seberang Perai Tengah. Okey, baik.